Kalau rezeki sempit selepas jaga halal dan haram, apakah tandanya? Tandanya rezeki kamu sedikit. Ingat, kita jalankan kebenaran, jangan kata rezeki sempit itu sebab kebenaran. Rezeki itu sudah diagih. Sekian banyak, kita 4 bulan dalam perut mak, uktub rizqahu. Wahai malaikat, tulis rezekinya. Maksudnya, qalilan kana am kasira, sedikit atau banyak. Ada yang ditulis sedikit, ada yang tulis banyak. Ada orang kuat taatnya, sedikit rezekinya. Ada orang yang kuat maksiatnya, banyak rezekinya. Ada orang yang elok ibadatnya, bertambah rezekinya. Ada orang bertambah maksiat, bertambah rezekinya. Ni tokai-tokai judi ni, kasino ni, Allah beri lagi kenyang pada kita. Kereta mewah daripada Tok Imang lagi. Tok Imang bahang ES5 14 kali start dah hidup ni. Makmum par rumah. Kerana buruknya musuh-suka Tok Imang. Patutnya pakai akal kita dan membawa manusia sujud kepada Allah bertahun-tahun. Mewah dia pakai Ferrari Lamborghini. Dah dengan kereta motor buruk tu. Jangan. Kita janji kita hidup pada garisan yang betul, lakukan ibadah bersama dengan agama, jaga agama, Allah uji kita. Dulu kita jauh daripada majlis ilmu, banyak boleh projek. Ni dekat dengan majlis ilmu, banyak masalah dah kita jual-jual kita. Dan itulah ujian. Apa Allah uji gitu? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak test kamu, hak mana dapat imtiaz cemerlang, hak dapat degree dan sebagainya di akhirat nanti.